Assalamualaikum, bertemu kembali di Hakim Adnan Channel. Sekarang ni aku dekat booth Kia dalam event Malaysia Auto Show 2025, iaitu depan aku ni adalah yang terbarunya Kia Sportage tahun 2025. Tapi untuk Malaysia, dia bagi inilah kata model yang previous facelift lah yang untuk Kia Sportage. Manakala kalau untuk yang Korea Selatan, dia dah update lah dia punya Kia Sportage. Dia mana dia lebih futuristik, lebih modern, lebih nampak cantik lah. So untuk yang model yang macam ni, bagi aku itu pun dah dikira dah macam wow, adalah macam wow factor tu, rasa macam wow gila. Inilah Sportage je. Yang model untuk model sebelum di Kia Sportage, iaitu macam kalau awak ingat Kia Sportage yang ada lampu macam sedikit lampu cotek tu, macam lampu Porsche kayu macam tu. Tapi bukan macam Porsche kayu, mana putih macam tu. Itu pun dah kira cantik dah. Itu nampak semak lah orang kata. Apatah lagi macam model macam ni yang terbaru ni. So nanti aku akan cerita lagi beberapa dari segi spesifikasi enjin dan transmisi. So untuk Kia Sportage ni kan, dalam Malaysia ni dia ada bagi 4 varian. Itu varian yang pertama iaitu 2.0 dan satu lagi 1.6 turbo. Dan keempat varian ni adalah semua adalah petrol. So untuk 2.0 dia ada 2-wheel drive, lepas tu dia ada 4-wheel drive. Dan manakala kalau untuk 1.6 turbo pun dia ada 2-wheel drive dan 4-wheel drive. So dari segi muka hadapan ni, nampak tak? Dia ada lampu signal dekat sini. Dia ada 3 jalur lampu signal dekat sini. And then di lampu utama dia dekat mana? Dekat sini, dekat di celah-celah di antara bentuk macam ni. Lampu dia ni, lampu utama dia di sini, dua butir tu. Lampu utama satu, dan bawah tu kemungkinan lampu tinggi lah. Dan dia ada lampu DRL ni yang bentuk macam boomerang kat sini. Ni lampu DRL agak terang juga macam ni. So bawah ni dia ada fog light, lampu tu LED fog light dua tu. Ada dua getu dekat sini. Ni sama jugalah. So dan untuk grill di hadapan ni, dia ada pakai warna gloss black lah. Semua everything is gloss black. Dia tak ada macam ketulan-ketulan kristal ke apa, tak ada. Everything is gloss black sampai lah dekat bawah ni. And then selebihnya bawah ni dia ada radar dekat sini. Dan dia ada sedikit finishing dengan warna silver dekat sini. Untuk Kia ni memang terkenal dengan warna silver macam ni lah, matte silver macam ni. Dan sini pun ada warna silver, dan atas ni warna gloss black. Ni ada logo baru ni Kia ni. Dia ibarat dia macam laser cut dengan logo Kia macam tu je. Ibarat macam tu, tapi kemas lah. Baik, kita tengok macam ni lah design dia. Sportage kalau nak nampak lebih premium pertama sekali dia untuk wheel cover ni dia bagi warna kata gloss black. Biasanya dia bagi warna hitam plastik macam tu kan, tak, dia bagi warna gloss black, everything gloss black kat sini. Lepas tu dia finishing dia warna silver dekat sini. Sini pun gloss black dekat sini. Dan sampai dekat belakang ni pun dia bagi gloss black. Maknanya duit yang awak bayar ni macam inilah dia, semua dekat sini. Bagus tak bagus dia punya Kia ni, dia bagi ni package, dia bagi ni. Sini pun dia ada satu corak diamond cut dekat sini, sama yang ada pada Kia Carnival. Itulah identiti dia. Sini pun dia ada warna silver dekat sini. Dan atas ni dia ada gloss black kat sini. Maknanya ada banyak kerja lah dia orang buat ni untuk hanya semata-mata untuk Kia Sportage. Dia bukan kategori kereta macam SUV premium apa ni, SUV passenger SUV sahaja. Tapi nampak kemas lah. So kalau untuk Sport Ring ni, nampak tak sama juga. Dia warna hitam dengan warna chrome macam tu. Lepas tu untuk yang model 1.6 turbo ni, yang full spec ni 1.6 turbo all wheel drive ni. Tapi yang ni motor model ni 2 wheel drive, all wheel drive. Dia bagi 2.0 height sampai 1.6 turbo. Dia bagi 18 inci. Kalau kecuali untuk low spec ni dia bagi 17 inci. So untuk tayar ni 235 60 R18. Tayar Hankook, tayar made in Korea, tayar Korea lah especially. So untuk suspension dia bagi McPherson strap belakang macam biasalah, multi-link suspension. Kebiasaannya kalau aku buat video ni memang aku exterior dulu baru masuk ke dalam.
inilah pattern dia aku akan buat. Sama juga. So minta maaf lah ya. Kalau ada kalau nak komen nak buat perubahan video, komen kat bawah, komen yang murni Lepas tu ada gloss black sekeliling sampai dekat sini. Nampak tak? Dia mana komposisi warna body dengan warna hitam ni, tengok. Habis semua nak warna hitam. So bawah ni ada nombor plate kat tempat nombor plate kat sini. Lepas tu ada warna silver diffuser kat warna macam tu. Dia macam tak ada exhaust lah kat sini. Exhaust dia memang tersembunyi lah. So ada reflector kat bawah. So dia lampu dia, konsep dia, design dia, aku nak kata macam apa design apa lampu ni. Korang boleh komen tak design apa macam ni. Tapi betul C macam tu lah, fluorescent ni. Lepas tu ada lampu signal dekat sini. Kemas ya. Lepas tu dia tak adalah macam kereta kebiasaan, kereta China, kereta Jepun dia bagi tail light ni tak. Dia bagi warna hitam je. Senang. Dia tak sama lah. Lepas tu dia ada lampu brake kat atas ni. Syafiq antena pun berwarna hitam. Cuma dia tak ada palang ni, dia tak ada roof rail lah kat sini. Dia dah tak ada. Kalau tengok kat bawah okey, mari kita tengok kat bawah. Dia punya multi suspension. So exhaust dia ada satu sahajalah exhaust. Nampak tak? So biar gelap sikit lah. Jom mari kita tengok dia punya luggage space dia macam mana. So untuk kereta ni macam biasalah, dia ada auto tailgate. Kereta kita model sekarang ni. So dia punya luggage space dia memang agak besar lah. Tapi kalau ikut nak secara perbandingan dia lebih besar berbanding dengan kompetitor, iaitu kompetitor yang dekatnya Proton S70. Ni nampak dia macam sama besar macam Tucson pun hampir besar kan, dalam 400 lebih kurang macam tu lah, 450 liter ataupun 480 something macam tu lah. Lepas tu dia ada tayar spare kat bawah ni. Lepas tu dia punya cover ni memang agak tebal lah. Memang dia bagi bukan yang papan dia punya, dia bagi yang proper punya, betul-betul kuat lah punya dia punya load dia. Kita boleh support ni. Lepas tu dia ada toner cover dekat sini. Toner cover macam biasalah. Yang toner cover dekat sini. Kita simpan dekat sini. 12 volt socket kat sini, tapi dia ada lampu dekat sini. Kalau kita nak storage lagi, kita boleh split 60-40. Kita boleh foldable seperti biasalah. Sorry, sebenarnya aku cakap lampu signal kat sini Ni lampu signal dia dekat sini kat bawah ni. So ni lampu mungkin lampu brake ke apa ni. Walaupun dia punya harga dia agak mahal sikit, tapi dia punya ni dia punya space dia memang agak besar lah. Bahkan lebih besar daripada Proton S70. Si S5 pun tak adalah sebesar macam ni. Ni antara yang dia punya legroom dia memang bagi aku nampak tak? Yang lebih panjang, nampak tak? Dia lebih besar aku, besar. Besar. Lagi bahkan lebih selesa berbanding dengan tu CS5. Kalau ikut secara perbandingan lah. Tapi antara banyak-banyak CR-V antara yang besar lah. Dia punya ni, dia punya ruang dia. Lepas tu dia punya speaker, dia punya ada speaker kat sini. Dia bukan speaker ni. Bukan, dia bukan speaker. Tapi dia punya dari segi door trim dia tak secantik macam kereta China lah. Dia ada macam ada soft touch sini, and then dia ada piano black finishing. Ini adalah full spec punya. Lepas tu dia ada silver finishing dekat sini. Itu sahaja. And then lepas tu dia ada tarik hook dekat sini. Okay, kalau untuk charger dia ada type C dekat sini. So dekat side ni ada type C. Sini pun sama juga. Ada aircon kat belakang. Okay, good. So sinilah ruang dia, ruang utama dia. Ini adalah varian 1.6 turbo yang ni two wheel drive. Lepas tu dia ada all wheel drive. Kalau untuk yang low spec punya, dia tak ada screen yang memanjang macam tu. Dia macam dia split macam tu. Okay, kita masuk dalam dulu. Okay, pertama sekali okay, seat configuration. Aduh, kereta Kia ni kan.
Sebab tu lah kereta China ni ramai orang suka lah. Pertama sekali dia punya finishing dia kena bagi hitam. Semua bagi hitam. Lampu-lampu dia bagi hitam macam tu. Dia tak ada yang nak cantik-cantik ke chrome ke apa finishing ke apa. Tak ada. Jangan marah lah kenapa kereta China macam tu Jangan marah. Sebab dia orang sangat rajin kalau bab-bab ni. Macam sama macam ni. Tapi ada flat finishing dia fikir okey lah. Ada soft style kat sini. And then dia ada silver finishing dekat sini. Color macam tu. Macam color chrome. Dia bukan chrome sangat lah. Jom kita masuk dalam. Tapi bila nak masuk dalam, yang aku nampak sekali, pedal accelerator dia macam cecah ke lantai. Bagi aku okey. Dia sama macam kereta konti lah, Volkswagen ke apa. Memang sedap. Bagus lah dia punya sistem macam ni. Cuma sebolehnya kita bayar mahal ni, bagilah cover macam metal finishing ke apa kan. Seeloknya lah kan. Kita bayar mahal kan. So kita masuk dalam. Model lah kereta China kan. Kereta China ni bagus. So seat configuration ni untuk driver saja. Kalau untuk yang passenger ni manual saja. So ada pedal shifter kat sini. Apa yang kita boleh nampak dekat sini pertama sekali, kita ada adaptive cruise control kat sini, lane APS-C, lane departure warning, everything semua ada. Sebab kita ada kamera dekat atas ni, ada sistem dekat sini. Screen memang memanjang kat sini. Dulu kita ada kebiasaannya kita ada physical button kat sini. Kan ni dah semua straight macam ni. Dia punya finishing dia untuk aircon ni macam ni lah dia punya design. Bawah dah ada aircon, bawah sini pun ada aircon. So 1, 2, 3 ada 4 aircon kat sini. Untuk sini saja. Okey, dia punya knob gear dia sama macam Kia Carnival sini. Sama macam semua nak ikut macam Jaguar kat sini. Tapi untuk yang model yang high spec sajalah. Lepas tu kita ada head disk control dekat sini, ada auto hold ada dekat sini. Lepas tu kita ada drive mode kat sini. Lepas tu kita ada parking sensor dekat sini. So dia ada banyak lah dekat sini. So, kita ada beberapa storage dekat sini yang besar. Ada 2 cup holder. Dan selebihnya sini. Sini dia tak ada aku rasa ini button untuk kereta-kereta sebagai contoh macam kereta ni saya tak pasti. Mungkin dia butang kosong ni untuk kereta-kereta yang all wheel drive ni. Ni untuk setup untuk all wheel drive setting punya. So yang lain ada USB Type A dengan Type C dekat sini. Ada 12 volt socket. Bagus lah dia bagi package sekali macam ni. Cuma ada wireless charging saya tak pasti sini ada ke tak. Sebab tolak macam tu je. Soft close glove box. Ada pedal shifter. Okey. Rupa-rupanya handbrake kat sini. Sini dia punya handbrake kat sini. And then kalau kita tengok ada traction control kat sini. Ini level untuk lampu ni. Bukan level ni, level punya height ni, ketinggian lampu. Lepas tu nak buka auto tailgate kat belakang ni kat sini. Kalau korang nak tahu kereta Kia ni, terutama sekali untuk kategori SUV ni, apa kelebihan yang ada pada kereta Kia ni, walaupun hanya sekadar Kia, yang pada pandangan orang ramai sebenarnya Kia ni, kalau sesiapa yang pernah bawa ni yang tahu betapa sedapnya. Bila Kia ni kereta antara yang terbaik untuk kita long distance. Ni lah kereta dia, Kia dengan Hyundai. Okay, walaupun kereta ni dengan harga 167 ke 160, tapi yang antara yang paling mahal all wheel drive 1.6 turbo 180 lebih. Tapi masih bagi tongkat lagi. Kalau sebolehnya bagilah hidrolik ke apa kan, senang nak buka apa. Lepas tu ni pun kira berat dah ni. Dia punya bonet ni, bonet depan ni. Okey, balik pada enjin ni. Untuk yang depan ni 1.6 turbo 4 silinder. Dia orang kata dia make dengan 7 speed DCT. Yang ni model ni 2 wheel drive. Kalau high spec all wheel drive. Tapi dengan horsepower dia, kalau untuk 1.6 turbo adalah 177 PS. Dengan torque dia adalah 265 Nm of torque. Yang 2.0 NA tu, dua-dua ni all wheel drive dengan 4 wheel drive,
Ia menghasilkan 156 PS dan torque adalah 192 Nm of torque. Tapi kebiasaannya kalau untuk enjin kedua-dua, enjin Smart Stream ni 2.0 dengan 1.6 turbo ni, dia punya standard dia kebiasaannya, di depan ni memang macam biasalah, depan ni intake dan belakang ni adalah exhaust lah. Senang cerita lah, kebanyakan kereta-kereta moden daripada Korea ni, kebiasaannya senang macam ni lah. Senang kalau kita nak servis dia punya intake ke apa, memang senang sangat lah. Dari segi fuel injection ke apa, nak tukar alternator ke, senang cerita. Kereta ni untuk kereta sekarang ni, bagi aku kalau nak servis ke apa, everything ke apa, setakat ni memang sekarang ni dah mudah lah, tak ada masalah langsung lah. Tambah-tambah lagi, kalau untuk radiator dekat depan ni, kalau radiator dekat depan, lepas tu belakang ni pula intake dia, memang untuk jangka masa akan panjang ni, untuk radiator ni memang orang kata memang tak ada, suppose tak ada masalah lah. Sebab ia tak ada berdekatan dengan orang kata tempat-tempat yang panas, macam dekat exhaust manifold tu, memang kawasan yang agak panas lah kat situ. So apa-apa pun, so inilah dia punya layout engine dia macam ni lah. So ni adalah airbox dekat sini. Bapak senang je, kita senang je nak servis. Ni nak tukar apa, nak tukar air filter, senang je. Senang, mudah. Lepas tu ni bateri. Ni elektronik yang ni, apa ni, fuse box ni kat sini. So itu sajalah pengenalan aku untuk Kia Sportage ni. So korang boleh datang sini, datang ke orang kata Malaysia Auto Show. Kalau korang nak tengok Kia Sportage secara depan-depan lah, so korang boleh tengok dia punya harga kat sini. Dengan bermula dengan harga 140 lebih, 147, 146 ribu something, sehingga yang paling high spec 180 ribu ringgit ke atas lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi bawah 190 ribu lah, dengan harga macam tu. Sebab aku tak boleh nak ingat dia punya detail punya harga, tapi aku boleh bagi secara rough macam tu lah. So jangan lupa share, like dan subscribe channel aku untuk Kia Sportage 1.6 turbo 2-wheel drive. So aku end video kat sini saja. Kalau korang berminat untuk Kia Sportage, korang boleh datang dekat sini lah. Under Bermas ni, selain pada Kia ni, kita ada Mazda kat sini. Tapi cuma untuk kereta Aspen tak ada dekat sini, Aspen so Mazda dan Kia. So itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.